Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Saya ucapkan kepada pengajar dan juga rakan-rakan semua. Jadi, nama saya Nur Zainatul Asma binti Zamri. Saya pelajar PPI SMP ambilan Ogos 2025-2030 dan saya dari kelas Bahasa Melayu 4. Jadi hari ini saya akan membentangkan slide persembahan saya yang di bawah tajuk ketiga, iaitu persembahan subjek kesusasteraan dan juga kebudayaan Melayu. Jadi pada hari ini saya akan mengupas tentang novel yang telah saya pilih, iaitu yang bertajuk TV karya Shahnon Ahmad. Jadi untuk penghargaan, saya ucapkan ribuan terima kasih kepada pensyarah kesayangan saya, Puan Hajah Nuriani binti Hashim, pensyarah khusus kesusasteraan dan juga kebudayaan Melayu yang telah banyak membantu saya dan memberi tunjuk ajar sepanjang saya menyiapkan slide persembahan saya pada hari ini. Jadi, ini adalah antara sedikit isi kandungan saya pada slide yang akan saya kupas sebentar lagi. Yang pertama, kita ada penghargaan, isi kandungan, pengenalan asas-asas kepada kritikan sastra, tajuk buku, biodata penulis, sinopsis novel dan juga analisis kritikan novel yang telah dipelajari. Seterusnya ada kesimpulan dan juga akhir sekali rujukan. Jadi untuk pengenalan, kritikan sastra merupakan proses menilai dan menghayati karya sastra melalui aspek apresiasi, pemahaman serta tafsiran terhadap isi dan mesej yang disampaikan. Kritikan ini melibatkan reaksi pembaca terhadap sesuatu karya berdasarkan pemikiran dan juga perasaan yang terbentuk menurut Hashim Awang 1987. Jadi dalam tugasan ini saya akan mengupas tentang novel TV karya Shahnon Ahmad yang dipilih sebagai bahan analisis saya. Pembentangan ini bertujuan untuk mengaplikasikan asas-asas kritikan sastra seperti kritikan sanjungan, teguran, saranan, pendekatan, penganalisisan dan juga penilaian bagi meneliti nilai serta mesej yang terkandung dalam karya ini. Seterusnya, kita akan masuk kepada pengenalan asas-asas kritikan sastra. Jadi, istilah kritikan. Perkataan kritikan itu berasal daripada bahasa Yunani kuno, iaitu krites, yang membawa maksud hakim ataupun kita menghakimi. Oleh itu, aktiviti mengkritik merujuk kepada usaha menilai serta menentukan baik atau buruknya sesuatu karya sastra. Makna kata, bila kita membaca sesuatu karya, kita sebagai pembaca berhak untuk menilai ataupun mengkritik sesuatu karya berdasarkan pendapat kita sendiri. Daripada akar kata tersebut, lahirlah satu istilah iaitu kriterian ataupun kriteria yang bermaksud ukuran dalam membuat penilaian, di mana individu yang menjalankan proses ini dikenali sebagai kritikos yang kini disebut sebagai kritikus, iaitu yang bermaksud kita sebagai pembaca ataupun kita yang menilai sesuatu karya. Dalam bahasa Latin pula, istilah kritikus ini merujuk kepada seseorang yang mentafsir dan menilai karya sastra. Selain itu, terdapat juga istilah lain seperti gramatikus dan juga filosofikus yang mempunyai kaitan dengan proses penilaian dalam bidang kesusasteraan. Jadi saya nak tanya kawan pernah tak baca tentang novel TV ni? Tak pernah. Tak pernah kan? Jadi jom kita kupas sikit berkaitan dengan novel TV. Seterusnya kita tengok kepada pula istilah sastra. Jadi, sastra merupakan satu bentuk ciptaan seni yang disampaikan. Sastra merupakan lembaga sosial yang menggunakan bahasa sebagai medium untuk menyampaikan sesuatu. Dan juga, kalau nak tahu, kebanyakan sastra yang penulis ini sampaikan adalah berdasarkan kehidupan sebenar masyarakat. Jadi, seterusnya kita tengok pula kepada istilah. Seterusnya, istilah kritikan sastra. Jadi, menurut Hashim Awang 1985, kritikan sastra merupakan suatu usaha untuk mempertimbang ataupun menilai karya sastra secara jujur dan juga sistematik. Yang mana kata, bila kita ni membaca sesuatu karya, bila kita nak mengkritik, kita tak boleh ada sifat pilih kasih. Jadi bila kita perlulah bersifat tulus ataupun jujurlah dalam kita menilai ataupun mengkritik sesuatu karya. Jadi ianya merupakan suatu disiplin ilmu yang menggunakan pendekatan atau metodologi untuk membuat kritikan, yang mana kita ketumpukan kepada penghayatan, penganalisisan dan juga penilaian sesebuah karya. Contohnya, novel, puisi, cerpen dan juga drama.
Jadi kita tengok asas-asas kepada kritikan sastra. Ada 6. Yang pertama, kritikan sanjungan, kritikan teguran, kritikan saranan, kritikan pendekatan, kritikan penganalisisan dan juga kritikan penilaian. Seterusnya. Baik, kritikan sanjungan. Bila kita sebut tentang sanjung, makna kata kita dalam kritikan ni adalah perbuatan untuk memuji seseorang penulis tu berdasarkan daripada idea-idea yang disampaikan secara bernas. Yang mana kata kita mengangkatlah idea ataupun hasil yang penulis sampaikan dalam karyanya. Yang mana dalam kritikan sanjungan, pengkritik melihat pengarang mempunyai keupayaan dalam menampilkan elemen dalam karya yang baik dan juga menarik. Jadi tujuan itu juga adalah untuk memuji pengarang berdasarkan hasil karya yang disampaikan. Dan tujuan dia adalah kita untuk menghargai pengarang, yang mana kita memujilah hasil karya dan juga kreativiti mereka. Seterusnya menunjukkan kekuatan karya, yang mana kita tekankan elemen-elemen tertentu yang ditonjolkan dalam karya tersebut. Yang ketiga adalah memotivasi pengarang, di mana bila kita bagi sanjungan, pengkritik ni akan lagi bersemangatlah untuk menghasilkan karya pada masa hadapan. Seterusnya. Baik, kritikan teguran. Dalam kritikan teguran ni, bila masuk tegur pun kita memberi teguran daripada perkara-perkara yang tidak terlalu bagus dalam satu karya. Yang mana kita tahu setiap perkara yang baik ada juga kekurangannya. Jadi kekurangan ni akan kita bagi teguran. Di mana dengan menyatakan, kita akan bagi teguran dengan menyatakan keistimewaan kekuatan berkenaan dan juga menunjukkan kekurangannya. Jadi tujuan adalah untuk penambahbaikan karya, di mana bila kita bagi teguran, kita akan mendorong penulis ni untuk mereka memperbaiki tulisan pada masa hadapan. Seterusnya dapat memahami teks dengan lebih mendalam, yang mana kritikan ini dapat membantu pembaca untuk menghayati tema dan juga mesej yang ingin disampaikan. Seterusnya, pengembangan sastra, yang mana melalui kritikan ni karya-karya sastra dapat diperkembangkan dan jadi inspirasilah kepada penulis lain untuk sama-sama memperbaiki karya sastra mereka. Seterusnya, kritikan saranan. Jadi saranan ni adalah bentuk kritikan yang mengemukakan cadangan penambahbaikan dalam sesuatu karya, yang mana kita akan bagi pandangan dari segi bagaimana karya tersebut boleh diperbaiki dari segi isi, gaya bahasa, teknik penceritaan ataupun penyampaian mesej, contohnya dalam karya sastra TV ni. Jadi ia adalah untuk memberi cadangan penambahbaikan terhadap kelemahan karya sastra tadi. Tadilah kita kritik, kita kemukakan kekurangan, lepas tu saranan, kita bagi pula penambahbaikan. Macam ni kita nak memperbaiki kekurangan-kekurangan dalam karya sastra tadi. Yang seterusnya dapat membantu pengarang meningkatkan kualiti, memperjelas mesej, sebab kadang-kadang tak semua karya bila penulis ni guna laras bahasa terlalu tinggi, tak semua pembaca dapat faham. Meningkatkan nilai estetika dan juga menggalakkan penghasilan yang lebih matang. Seterusnya, kritikan pendekatan. Jadi pendekatan ni adalah satu karya yang kita melihat berdasarkan sudut pandangan ataupun teori tertentu bagi memahami makna, struktur, pemikiran dan juga karya secara lebih sistematik dan juga mendalam. Jadi kita ada beberapa pembahagian kat sini. Kita ada intrinsik, itu menilai dalam unsur dalaman macam tema, plot, watak dan juga gaya bahasa. Ekstrinsik, faktor luaran, contoh masyarakat, sejarah dan budaya. Pendekatan moral, yang mana kita menilai baik buruk serta pengajaran dalam sesuatu karya. Psikologi, mengkaji jiwa ataupun emosional, macam mana karya sesuatu tu bagi impak kepada kita sebagai pembaca. Seterusnya, sosiologi, macam mana kita mengkaji hubungan antara karya dengan realiti masyarakat pada masa kini lah. Seterusnya, arketip, iaitu mengenali pasti simbol, mitos ataupun corak sejagat. Seterusnya, baik, kritikan penganalisisan. Kritikan penganalisisan ni adalah bentuk kritikan yang menumpukan pula kepada unsur-unsur dalam karya sastra, macam bahasa, struktur, tema, watak, plot dan juga gaya penulisan. Jadi pendekatan ni bersifat analitik dan bila kita buat penganalisisan, kita mengkajilah kelemahan dan juga kekuatan dalam sesuatu karya. Jadi apa yang kita analisis adalah dari segi bahasa, penggunaan bahasa yang sesuai, seterusnya struktur, macam mana struktur cara cerita tu tersusun dan juga dapat menarik perhatian pembaca untuk terus baca sampai habis. Contoh. Seterusnya ada watak dan perwatakan. Macam mana kita lihat perkembangan watak ataupun kita kata ada plot naik turun dalam novel tersebut.
Seterusnya tema dan persoalan, mengkaji isu apa yang nak disampaikan, apa cerita yang nak dikemukakan ataupun isu-isu semasa. Seterusnya nilai dan pemikiran dan menilai mesej serta falsafah dalam karya. Jadi, seterusnya kritikan penilaian pula. Okey. Yang terakhir, kritikan penilaian ni adalah kritikan sastra yang bertujuan untuk menilai mutu ataupun kualiti sesebuah karya secara keseluruhan. Makna kata bila kita baca, kita akan buat penilaian macam mana hasil karya ni dia bagi impak kepada kita. Adakah isi-isi dalam karya ni sampai kepada seseorang pembaca. Adakah bila pembaca baca karya ni, pembaca dapat mengambil iktibar ataupun intipati yang baik, yang buruk, yang tak baik, dia boleh ambil sebagai pengajaran kepada dirinya. Itulah bila kita yang dikatakan sebagai kritikan penilaian. Jadi kita nilai dari segi estetika, keindahan bahasa dan juga gaya penulisan. Lepas tu kita nilai dari segi kekuatan tema ataupun mesej dan juga idea yang disampaikan. Adakah sampai kepada kita sebagai pembaca. Seterusnya teknik untuk menilai plot, watak ataupun struktur. Seterusnya kesan, impak yang saya katakan tadi kepada pembaca. Dan penilaian keseluruhan lah, kekuatan baik ataupun buruk. Seterusnya, baik, kita masuk kepada analisis yang saya akan buat pada novel yang saya pilih kali ini, iaitu novel yang bertajuk karya yang saya pilih adalah karya sastra dewasa yang bertajuk TV, karya Shah Nur Ahmad yang diterbitkan pada 1995, keluaran daripada Dewan Bahasa dan juga Pustaka. Seterusnya, okey, ni bagi data penulis. Nama yang diberi adalah Prof. Emeritus Datuk Dr. Shah Nur Ahmad. Dilahirkan pada 13 Januari di Bangor Derak, Sip. Orang Kedah ya, alhamdulillah. Beliau mendapat pendidikan awal di Sekolah Melayu di Sip. Dan ini antara latar belakang beliau lah, pernah berkhidmat sebagai guru bahasa. Sebab tu beliau sangat berpengalaman ataupun berilmu dalam menghasilkan sesuatu karya. Seterusnya, baik, ni antara jawatan yang beliau pernah ataupun beliau pernah pegang. Dilantik sebagai Dekan Pusat Keilmuan, Profesor Sastra. Beliau juga pernah mendapat gelaran Pejuang Sastra Negara dan juga pernah dilantik sebagai panel hakim hadiah. Jadi banyaklah pencapaian dan pendidikan yang beliau pernah dapat. Seterusnya, baik, ini adalah hasil karya beliau, banyak sebenarnya. Ini antara yang saya pilih ni tadi, novel TV Dewan Bahasa Kuala Lumpur 1995. Seterusnya, ini beliau juga mengeluarkan cerpen. Ini antara tajuk-tajuk cerpen beliau. Seterusnya, ni pula drama. Beliau juga pernah menerbitkan drama yang bertajuk Anak Rempang Karam di Kota Alustar, menceritakan kawasan di Kedah lah. Dan juga ni kajian yang beliau pernah buat berdasarkan karya sastra orang lain. Seterusnya, ni esei kritikan. Okey. Baik, itu sedikit pengenalan tentang biodata penulis tadi. Jadi, bila kita katakan Shah Nur Ahmad, beliau ni banyak menghasilkan karya. Jadi salah satunya TV ni. Jadi kita tengok, kita kupas apakah yang terdapat dalam novel TV ni. Apakah kelemahan dan juga kekuatan yang dapat saya dan juga kita sebagai pembaca. Jadi kawan-kawan pernah tak baca novel TV ni? Tak pernah. Tak pernah kan? Jadi tak apa, kita kupas sama-sama. Sinopsis, kita tengok dulu sinopsis novel ni. Okey, novel ini secara zahirnya berkisahkan tentang televisyen. Namun pengarang menggunakan istilah tetamu sebagai simbol yang lebih mendalam. Latar cerita dapat dibayangkan berlaku di kawasan kampung lah. Sebab penulis ni pun orang Kedah kan. Lepas tu, dia dapat mencerminkan kehidupan masyarakat. Contoh masyarakat, lagi-lagi macam mana kehidupan masyarakat kampung yang terpisah daripada bandar, yang tak ada, yang kurang mendapat internet. Macam mana pengaruh TV ni datang dalam hidup mereka, kemudian merubah corak kehidupan mereka menjadi ke arah kita akan tengok sebentar lagi. Jadi kesan yang lebih membimbangkan ialah berlakunya pelanggaran nilai agama dan juga norma kekeluargaan akibat pengaruh televisyen. Sangat dramatik kan. Jadi melalui hal ini pengarang ingin menegaskan bahawa kemajuan tidak boleh dikawal, tapi tidak boleh dikawal dan juga boleh membawa kepada kerosakan yang lebih besar. Ini saya ambil daripada Afaf Syukriyah 2020. Seterusnya, baik,
jom kita tengok pada analisis kritikan novel yang kita akan kupas berdasarkan asas-asas yang telah dipelajari. Jadi seterusnya, yang pertama kita tengok pada kritikan sanjungan. Jadi, novel TV karya Shah Nur Ahmad memperlihatkan kekuatan idea dan juga kreativiti pengarah dalam mengangkat televisyen sebagai simbol tetamu yang membawa makna tersirat. Makna kata dalam novel ni kan, pengarang pada awalnya dalam novel ni, pengarang tak terus menggunakan perkataan televisyen. Pengarang menggunakan istilah tetamu yang membuatkan kita sebagai pembaca ni macam, siapa tetamu? Adakah tetamu tu orang? Adakah dia seorang lelaki ataupun perempuan? Macam tu. Jadi, kita tengok sini, penggunaan simbol ini jelas dalam petikan ada tetamu nak datang ke rumah. Ini yang dikatakan oleh watak dalam novel ni, Echa, pada muka surat 4, di mana ia menunjukkan keupayaan pengarang macam mana Shah Nur Ahmad ni dapat menyampaikan konsep teknologi secara halus. Makna kata dia tak terus sebut perkataan televisyen, dia menggunakan televisyen tu sebagai istilah tetamu. Jadi sekaligus menjadikan karya ini lebih menarik dan berlapis makna. Seterusnya, pengarang berjaya menampilkan gaya bahasa kampung yang asli dan hidup, seperti dalam dialog, tak usah duk playback sekarang lah ayah cahoi, muka surat 62. Makna kata kat sini, macam mana pengarang dia pandai. Yang kita nak sanjungkan, dia ni pengarang Profesor Shah Nur Ahmad ni, dia sangat pandai. Macam dia buat kita sebagai pembaca berada dalam situasi tersebut. Yang mana dia menggunakan bahasa Melayu, bahasa masyarakat lah yang jarang diketahui dalam penulisan moden. Macam kita jarang dengar kan perkataan ni. Jadi, keistimewaan karya terletak pada keupayaan pengarang ni untuk menggambarkan realiti kehidupan masyarakat tu. Nampak tak kat sini? Macam dia berjaya bawa kita dalam situasi orang-orang kampung tersebut. Seterusnya, dari sudut penceritaan, pengarang berjaya menggabungkan unsur simbol, realiti sosial dan juga gaya bahasa tempatan yang berkesan, yang mana menjadikan karya ini menilai tinggilah dalam kesusastraan Melayu. Seterusnya, kritikan teguran, apa yang kita boleh tegur dalam karya ni. Baik, petikan ni menarik sebab kita tahu tadi teguran, kita nak tahu apa yang macam tak berapa nak betul dalam kritikan, dalam karya ni. Kita tengok dalam macam mana menarik, petikan yang menarik yang menunjukkan kesan pengaruh televisyen tadi tu terhadap perubahan tingkah laku dan juga pemikiran watak, terutamanya melalui gambaran yang jelas dan terperinci. Contohnya, watak Hasanah yang secara fizikal digambarkan seperti bonggol-bonggol itu bagaikan bergetar. Mana kata kat sini, dia ada satu cerita babak tau, yang mana Hasanah ni seorang mak dalam cerita ni lah. Dia berkemban, dia tengah mandi dan dia berkemban. Jadi dikata kat sini, bonggol-bonggol tu menggambarkan sebagai dada beliau, lah. Jadi bila penggunaan yang terlalu sensual ni dilihat kurang sesuai kerana penyampaiannya terlalu eksplisi ataupun terlalu jelas, yang boleh menimbulkan ketidakselesaan pada pembaca lah, macam isu sensitiviti terhadap kaum wanita macam tu. Jadi bila kita sebut pasal sensual ni, dia boleh alihkan fokus kita kepada apa, daripada cerita ni kita fikir, buatkan pembaca tu boleh fikir yang bukan-bukan macam tu. Macam contoh situasi yang juga berlebihan, tak berak dan tak kencing, tak teringat pun nak makan. Makna kata teks ni diambil sebab keluarga ni bila ada TV, mereka sampai tak berak tak makan. Jadi tunjuk kat sini macam takkanlah sampai boleh jadi macam tu kan bila kita tengok TV. Jadi terlalu macam hyperbola lah, agak melebih-lebih. Jadi patutnya pengarang ni dia sampaikan idea secara lebih berhemah dan sederhana. Supaya apa? Supaya mesej tu dapat lebih difahami. Sebab orang tak kena fikir macam, oh tak logik benda ni, faham tak? Sampai tak berak, tak mandi macam tu. Seterusnya, kritikan saranan. Novel TV karya Shah Nur Ahmad berjaya mengangkat isu pengaruh televisyen lah. Masa tadi kita saranan kan, melalui simbol tetamu, namun aspek ini boleh diperkukuhkan lagi melalui huraian lebih mendalam. Biar tetamu itu datang sendiri. Macam saya katakan tadi, awal-awal dia tak guna perkataan televisyen, dia tak terus tulis televisyen, dia tulis tetamu. Jadi pembaca macam kurang faham lah. Jadi pengarang boleh memperjelas makna simbol agar pembaca lebih memahami maksud tersirat. Selain itu, perubahan sikap masyarakat yang berasa pelik ni,
kepada menerima pengaruh. Contohnya ni, rasa yang pelik itu berubah menjadi rasa pula. Yang mana perkembangan ini boleh diperincikan secara lebih mendalam. Maksud kat sini, rasa pelik tu, dia macam ni, situasi dia. Bila keluarga ni dulunya sangat-sangat berilmu, macam Islamik lah, selalu pergi masjid. Tapi bila ada TV ni, bila mereka tengok TV, mula-mula mereka rasa pelik dengan video-video yang tidak berapa bermoral dalam TV. Tapi lama-lama bila mereka tengok video-video yang tak elok tu, mereka rasa biasa. Nampak kat situ macam mana kat sini cerita tu perlu diperincikan lagi lah. Seterusnya, adegan tertentu seperti londeh pakaian masing-masing. Kat sini dalam watak ni, bapa kepada si Echah ni, dia berkeinginan terhadap anak perempuan dia sendiri. Yang mana kat sini boleh disampaikan secara lebih tersirat dan juga berhemah, supaya tak terlalu tertujulah kepada isu sensual macam tadi saya katakan. Jadi pembaca boleh menggunakan ayat-ayat yang lebih bertapis supaya mesej yang disampaikan lebih jelas dan juga menyeluruh. Seterusnya, jadi kita tengok pada kritikan pendekatan. Novel TV dapat dianalisis melalui pendekatan sosial. Yang saya pilih ni pendekatan sosial lah, yang meneliti perubahan kehidupan masyarakat kampung akibat pengaruh luar, khususnya televisyen tadi tu. Pada peringkat awal, kehidupan masyarakat digambarkan sederhana berdasarkan logik sosial. Macam saya katakan tadi, orang kampung, kita tahu kehidupan biasa, sangat patuh kepada agama. Tapi bila pengaruh ni datang, macam mana dia merubah kehidupan yang sangat kuat agama tu kepada sesuatu yang negatif. Kita tengok kat sini, bangun pagi turun ke tanah, naik ke rumah turun lagi ke sawah. Maksudnya kat sini ditunjuk suasana harmoni dan juga disiplin yang diamalkan oleh masyarakat. Dan juga perubahan yang berlaku apabila watak Echah kembali dari bandar yang memperlihatkan pertembungan budaya kampung dan bandar. Mana kata kat sini pendekatan dia, kita boleh macam berimajinasi. Maksudnya kita boleh berimajinasi dan kita boleh kaitkan dengan kehidupan masyarakat kita. Lagi-lagi saya yang memang lahir daripada Kedah, jadi saya boleh mendalamilah cerita ni. Macam kita boleh fikir, oh betul lah dulu orang kampung ni sangat-sangat baik, sangat-sangat beragama, tapi sekarang bila masuk pengaruh luar jadi mula tak baik macam tu. Jadi saya ambil contoh yang ketiga. Kesan yang paling ketara dapat dilihat dari perubahan masyarakat. Mat Isa semakin terasing daripada masyarakat. Ni contoh dah, Mat Isa sampai tak pergi balai sah, ataupun orang kata balai apa namanya? Ni lah balai kampung kan. Balai kampung, tempat berkumpul macam tu. Masjid kenduri. Nampak tak kat sini macam mana dia tunjukkan keruntuhan sosial dalam masyarakat tu. Jadi macam saya katakan ni lah, ni Novel TV sampai mengubah struktur sosial masyarakat yang daripada menjadi aktif kepada kehidupan yang pasif dan juga individual. Maksudnya dia tak fikir dah pasal orang bila dia tengok TV ni, macam tu. Seterusnya, baik, kritikan penganalisisan. Jadi kritikan ini meneliti aspek perlambangan ataupun simbol. Jadi simbol yang digunakan kat sini dalam novel TV, khususnya penggunaan perkataan tetamu macam saya katakan awal-awal tadi tu, dia melambangkan sebagai TV. Macam mana dia perkataan pengarang ni guna perkataan tetamu sampai kita fikir, tetamu ni siapa sebenarnya? Nampak tak kat sini? Jadi kat situ dia menimbulkan sifat keinginan lebih tahu. Maksudnya pembaca akan macam, oh kena baca lagi, baru kita tahu siapakah yang dimaksudkan dengan tetamu ni. Jadi peringkat awal, simbol ini diperkenalkan secara misteri. Kak Echah asyik kata tetamu saja. Dia menunjukkan perlambangan yang belum jelas lah, macam kita akan tertanya-tanya. Seterusnya, simbol ni kemudian dikembangkan kepada sesuatu yang lebih penting. Ramai orang akan datang ke rumah untuk melihat tetamu. Siapa tetamu tu? Jadi melibatkan macam mana televisyen ni berfungsi sebagai pusat perhatian dan status sosial dalam masyarakat kampung. Jadi kat sini kita tengoklah macam mana penggunaan simbol ni memberi pengaruh luar yang lebih domestik. Tapi sampai simbol ni dianggap sebagai ahli program. Macam mana pentingnya mereka ni anggap TV ni dalam kehidupan mereka sampai tak makan, tak berak tadi tu. Dari sudut analisis pula, tetamu ni diiktiraf sebagai bersifat tersirat. Di mana penerimaan masyarakat terhadap teknologi tanpa terpisah. Macam tadilah mereka sampai tengok benda-benda yang tak elok, sampai agama mereka pun habis tercemar lah, tersalah gitu.
secara keseluruhannya, pengarang berjaya menggunakan teknik pelambangan secara berkesan yang mana ia menyampaikan mesej yang mendalam tentang perubahan sosial dan juga budaya. Mana kata kat sini, simbol ni walaupun dia hanya menggunakan simbol tetamu, tapi macam mana simbol tetamu tu dapat bagi kesan dalam kehidupan masyarakat. Macam mana bila tetamu ni datang, kehidupan yang mula-mulanya sangat bagus, ceria, positif menjadi sesuatu yang di sebaliknya. Seterusnya, kritikan penilaian. Macam saya katakan, penilaian ialah berdasarkan keseluruhan cerita novel ni. Jadi, contoh kita tengok pula kritikan seperti babak-babak itu untuk membuka jalan. Babak-babak itu membuka jalan untuknya. Apakah yang dimaksudkan bila kita tengok? Bila kita tengok makna perkataan tu. Ini memperlihatkan bagaimana perubahan nilai dalam diri watak Mahisa yang sebahagian dipengaruhi oleh kandungan televisyen sehingga mengaburkan batas antara realiti, norma, sosial dan juga dengan agama. Jadi kat sini saya katakan tadi, Pak Isa ni dia sangat obses ataupun bila tengok TV tu memaparkan adegan-adegan yang tidak baiklah, tidak bermoral. Jadi bila Pak Isa ni dia tengok, dia jadi berkeinginan sampai dia berkeinginan dengan anak dia sendiri. Chah, sebab apa? Sebab Chah ni dia dah besar. Jadi bila dia dah besar, fizikal dia sebagai seorang perempuan pun dah orang kata cantik. Jadi Pak Mat Isa walaupun tu anak dia sendiri, tapi macam mana bila dia tengok TV, dia sampai nak buat benda-benda tak elok tu dekat anak dia sendiri. Nampak tak kat situ? Jadi bila kat sini, kritikal penilaian, dia menggambarkan bagaimana pengarang berjaya menggambarkan media ni mampu mempengaruhi pemikiran individu sehingga melakukan sesuatu yang dianggap tidak normal. Sebab anak dia sendiri kot. Dan Pak Mat Isa ni pada awal ni sangat kuat dalam ilmu agama. Tapi pada akhirnya dia menjadi macam itulah, ibarat haruan makan anak. Konflik dalam watak yang mengaitkan tindakan dengan dorongan agama turut memperlihatkan kekeliruan nilai yang semakin ketara dalam diri manusia lah. Macam tadi tu. Sampai tak terkawan, sampai dia tak ada selera nak tengok nak melakukan hubungan yang halal dengan isteri dia. Sebab apa? Sebab dia lagi tertarik dengan anak dia. Macam tu. Seterusnya, peristiwa tragis seperti kematian Mak Chah. Mak kepada si Chah ni yang memberi kesan dramatik yang kuat sekaligus menerangkan kesan akibat buruk. Jadi, pada pengakhiran cerita ni sebenarnya, dia punya pengakhiran cerita ni ayah Chah Mat Isa ni dia nak buat benda yang di luar tabi'i dengan anak dia. Kemudian pada waktu tu Mak Chah tengah menonton televisyen dengan anak lelaki dia, yang mana anak lelaki tu adik kepada Chah lah, watak perempuan dalam ni. Jadi tiba-tiba guntur turun ataupun guntur, kita panggil apa, peti turun menyambar televisyen tu. Tiba-tiba adik dia tu nak jadi, bila peti turun jadi gempa bumi, tapi dekat kawasan rumah Mak Chah ni je. Sampaikan waktu ayah Mak Isa ni nak buat benda tak elok dengan anak dia, mereka dua-dua hangus kena peti. Lepas tu kan Mak Chah tengah tengok TV dengan anak lelaki dia kan. Jadi dua-dua tersambar peti juga sebab Alita pintas daripada TV tu. Sebab dia pun nak selamatkan Mak Chah dengan anak lelaki dia, nak selamatkan TV tu daripada rosak. Macam mana dia pun sayang TV tu tengok. Akhirnya kesemua keluarga ni meninggal dalam keadaan yang tragis. Jadi kat sini terdapat bahagian digambarkan agak ekstrim dan berlebihan lah, macam ending tadi tu yang kemungkinan menimbulkan ketidakselesaan. Macam tadi itulah banyak sangat perkataan yang tidak berlapik. Macam tadi dia bagaimana dia nak sifatkan keadaan dada ataupun fizikal seorang perempuan tadi tu, dada-dada berbonggol-bonggol lah. Jadi kat situ bila kita sebagai seorang perempuan baca tak selesa, faham tak? Seterusnya, secara keseluruhan novel TV ni dapat dinilai sebagai sebuah karya yang berjaya menyampaikan kritikan sosial yang mendalam dan sangat berkesan. Walaupun pendekatan agak keras dan dramatik dalam penyampaiannya. Mana kata kat sini walaupun penggunaan bahasa dia tinggi, banyak perkataan-perkataan yang kita gambarkan tak berlapik, tapi secara keseluruhan bila saya sendiri baca novel ni, saya dapat apa yang nak disampaikan. Dia sangat dekat, dia boleh berkait dengan masyarakat. Mana kita bila datang sesuatu teknologi, kita tak boleh terlalu pengaruh. Kita kena kuatkan pegangan agama kita supaya kita tak terjerumuslah dalam ke arahnya keburukan. Kita kena ambil satu-satu teknologi tu ke arah kebaikan. Kita tengok seterusnya, yang terakhir sekali.
Baik, kesimpulan. Jadi secara keseluruhannya, Amna faham tak apa yang saya terangkan tadi kan? Macam mana Faham. novel ni, teruknya novel ni dan sangat sampai kan novel ni. Tapi ada juga part-part yang bila Amna dengar saya cakap tadi tu macam tak selesa sangat kan Amna? Betul. Betul banyak sebenarnya. Jadi keseluruhannya novel TV ni berjaya dianalisis melalui pelbagai pendekatan. Macam tadi itulah kita dah kritik dia dari segi sanjungan, teguran, saranan, analisisan dan juga penilaian. Jadi setiap bentuk kritikan tu memperlihatkan keupayaan karya ni dalam menyampaikan mesej sosial. Macam saya katakan tadilah, macam mana pengaruh TV tu dapat meruntuhkan sesuatu keluarga dan juga dapat memberi pengajaran kepada masyarakat. Jadi pengarang ni dia bukan sahaja menunjukkan kekuatan dari segi pemikiran dan juga gaya bahasa, tapi juga dia berani angkat isu sensitif. Sebab apa? Sebab kadang-kadang masyarakat ni kita perlu bercakap secara langsung. Kadang-kadang mereka tak faham. Jadi kita perlu sebab tu banyak juga perkataan yang digunakan tidak berlapis supaya dia lagi menyedarkan masyarakat secara realiti yang keras macam tu. Dan juga walaupun terdapat beberapa kelemahan dari segi penyampaian yang agak ekstrim, karya ni tetap memberikan impak yang besar dan signifikan. Macam itulah. Jadi akhir sekali dapat disimpulkan bahawa novel TV bukan sahaja mempunyai nilai estetika, malah ia berperanan sebagai wadah kritikan sosial dalam signifikansi yang relevan dalam konteks masyarakat moden. Jadi kita sebagai masyarakat moden, kita perlu ambil pengajaran dalam novel ni dan juga kita boleh bukan sahaja kita ambil yang buruk saja, kita boleh ambil baik dan juga pengajaran untuk kita jadikan sebagai pedoman hidup kita. Jadi Amna setuju tak dengan saya? Setuju. Amna faham kan? Faham. Baik, jadi itu saja daripada saya. Tengok ada saya menarikkan rujukan. Tak perlu. Okay, ni rujukan saya lah. Jadi itu saja daripada saya. Terima kasih.